Selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak selami sesuatu yang memang cukup mempesonakan, iaitu sistem operasi bagi sosiologi dan budaya masyarakat Melayu. Tak kiralah anda dah lama kaji topik ni atau baru je nak ambil tahu, jom sama-sama kita kupas struktur identiti dan intelek yang membentuk ketamadunan hebat ni. Okey, ini peta laluan ringkas kita. Kita akan guna pendekatan ibarat corong tau. Bermula daripada definisi akademik yang luas tentang masyarakat, sampailah kita pergi jauh ke dalam nilai-nilai teras yang cukup intim bagi orang Melayu. Masuk ke bahagian pertama, konsep asas masyarakat. Sebelum kita borak panjang tentang apa yang buatkan masyarakat Melayu ni unik, kita kena tetapkan asas dulu. Apa sebenarnya yang buatkan sekumpulan manusia tu dipanggil sebuah masyarakat? Titik paling penting kat sini ada pada kata-kata ahli antropologi Ralph Linton pada tahun 1936. Beliau tekankan yang masyarakat ni bukan semata-mata sebab orang tinggal berdekatan secara fizikal tau, tapi ia tentang kerjasama yang mendalam dan identiti yang dikongsi bersama sampai satu tahap mereka tengok diri mereka sebagai satu kesatuan sosial yang sangat kukuh. Sarjana Atan Long pula merumuskan benda ni dengan sangat tepat pada tahun 1980. Ada 6 ciri yang tak boleh dikompromi langsung. Ini macam senarai semak universal lah untuk mana-mana masyarakat manusia. Mereka mesti saling bergantung, berinteraksi guna bahasa, ada susun lapis sosial dan yang paling penting, berkongsi satu budaya yang terus-menerus berkembang. Okey, sekarang kita dah faham kerangka asas masyarakat tu, jom kita beralih ke bahagian kedua. Kita tengok pula macam mana perkataan Melayu tu sendiri sebenarnya wujud dalam lipatan sejarah. Kalau kita tengok garis masa ni memang mengagumkan. Bayangkan seawal abad ke-7, pengembara dari dinasti Tang dah rekodkan perkataan Moloyu. Kemudian kita ada era keagungan Srivijaya lebih kurang 1,500 tahun lalu. Sehinggalah terbentuknya satu definisi moden oleh UNESCO pada tahun 1972 yang mengiktiraf betapa meluasnya diaspora Melayu di rantau ini. Dari sudut asal-usul perkataan pula, ia sangat berkait rapat dengan alam semula jadi. Ada yang mengaitkannya dengan perkataan Sanskrit Purba Malaya yang bermaksud bukit atau tanah tinggi dan ada juga teori kuat yang mengatakan ia merujuk secara khusus kepada sebatang sungai di Jambi, Sumatera yang dinamakan Sungai Melayu pada zaman Srivijaya dulu. Tapi, kalau kita lihat dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia hari ini, jadi seorang Melayu tu bukan je diukur melalui pertalian darah keturunan tau. Ia sangat spesifik dengan 3 kriteria peribadi ni. Asalkan seseorang tu beragama Islam, lazim berbahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu, secara perundangannya dia diiktiraf sebagai orang Melayu. Penekanan perlembagaan pada adat dan tingkah laku tadi bawa kita terus masuk ke bahagian ketiga. Inilah jiwa budaya Melayu yang sebenar, iaitu akal budi, gabungan mantap antara keluhuran akal fikiran dan kehalusan budi bahasa. Anda boleh bayangkan akal budi ni macam sistem operasi utama orang Melayu. Ia susun dengan cukup cantik macam mana manusia menzahirkan diri mereka melalui 3 tonggak, cara berfikir, cara bercakap dan cara bertindak. Ketiga-tiga ni sentiasa berhubung rapat, semata-mata nak pastikan keharmonian tu sentiasa terjaga. Perkara yang paling menarik kat sini, kalau kita fahami kata-kata tokoh hebat macam Hamka dan Awang Sarian, mereka berhujah yang kecantikan sejati itu sebenarnya bukanlah pada rupa paras semata-mata. Sebaliknya, kecantikan yang kekal abadi itu terletak pada kebijaksanaan menyusun kata, kelancaran budi bahasa dan adab yang tinggi bila kita berinteraksi. Kan kita selalu dengar kata-kata tu lebih tajam dari mata pedang, betul tak? Sebab itulah wujudnya peribahasa kerana mulut badan binasa. Ini sebenarnya satu amaran yang cukup tegas dalam budaya kita. Kalau kita main cakap lepas atau sembrono, kesan buruknya boleh betul-betul menghancurkan empunya badan. Dari sudut perlakuan pula, teks sastra klasik kita dah lama buktikan. Kalau maruah dah tercala atau perbuatan mengaibkan orang lain tu berlaku, kesannya bukan main-main, boleh sampai bergadai nyawa tau. Tengok sajalah kisah legenda perbalahan antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Semuanya berpunca daripada fitnah yang akhirnya membawa kepada tragedi tragis. Kesan daripada aib tadi bawa kita kepada satu lagi metafora yang sangat mendalam, menconteng arang di muka. Ungkapan ni sangat tepat untuk gambarkan pantang larang sosial yang paling pantang bagi orang Melayu, iaitu membawa aib atau rasa malu bukan sekadar pada diri sendiri je, tapi ia terpalit habis pada seluruh keturunan dan keluarga. Jadi, persoalannya sekarang,
macam mana falsafah tentang maruah dan kesantunan yang cukup mendalam ni diterjemah dalam kehidupan seharian mereka. Mari kita rungkai kekayaan gaya hidup masyarakat Melayu. Gaya hidup Melayu ni kalau diibaratkan macam satu tenunan yang sangat cantik. Diikat kemas oleh 4 tunjang utama, adat resam, kesenian, sistem kekeluargaan dan juga nilai murni. Mereka ni sebenarnya sangat terbuka nak pinjam elemen luar macam pengaruh Hindu atau Barat. Tapi ada satu syarat yang wajib. Apa-apa pun unsur luar tu tak boleh sama sekali bercanggah dengan ajaran Tauhid. Sebagai buktinya, kita tengok sistem kekeluargaan mereka. Ia bukan satu sistem yang rigid atau kaku tau. Secara meluasnya, memang mereka amal sistem bilateral, iaitu susur galur dikesan dari kedua-dua belah ibu dan bapa. Tapi, uniknya, wujud juga keseimbangan melalui sistem matrilineal macam adat perpatih yang beri hak keistimewaan keturunan melalui nasab ibu. Menarik kan? Sifat mudah beradaptasi ni juga melimpah ruah dalam seni pementasan dan warisan tradisi. Kreativiti tempatan digabungkan dengan cukup cantik bersama pengaruh luar. Hasilnya, kita disajikan dengan kehalusan ukiran kayu, magisnya teater mayong dan wayang kulit, alunan syahdu ghazal hinggalah ke permainan yang asah minda macam congkak. Tapi, walau sehebat mana pun adat resam, kesenian dan budi bahasa yang kita sembang tadi, semuanya berbalik pada bahagian terakhir kita hari ini, iaitu nilai teras berlandaskan Islam. Anda pasti biasa dengar pepatah agung ni, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pepatah ni nak mengunci satu hakikat yang sangat penting. Walaupun budaya Melayu ni kaya dengan tradisi warisan purba, setiap satu amalan tu pada akhirnya mesti ditapis dan diletakkan di bawah payung teologi Islam. Agama adalah paksi yang paling tinggi. Malah, prinsip ni jugalah yang membentuk konsep kesetiaan orang Melayu kepada raja-raja mereka. Kesetiaan mereka memang cukup mendalam, tapi awas ya, ia bukan kesetiaan membuta tuli. Semuanya tertakluk pada prinsip raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Maksudnya, ketaatan tu bersyarat dan bergantung teguh pada sifat adil seseorang pemerintah. Mari kita tengok secara praktikal macam mana nilai-nilai agama tadi dipraktikan setiap hari. Ia terpancar pada sikap merendah diri yang menebal, rasa hormat dan layanan yang cukup luar biasa pada tetamu dan yang paling penting, ketegasan mereka untuk cari rezeki yang betul-betul halal. Kenapa? Sebab semua yang jadi darah daging tu akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi, selepas kita faham kod budaya yang cukup bersejarah dan kukuh ni, ada satu persoalan yang memprovokasi minda kita semua. Macam mana sistem operasi akal budi yang dah berakar umbi berzaman-zaman ni nak terus kekal relevan membimbing masyarakat Melayu dalam dunia moden yang serba pantas dan mencabar hari ini? Ia pastinya satu topik yang menarik untuk anda terus renungkan. Terima kasih sebab sertai penerangan kali ini. Moga bermanfaat dan teruskan meneroka.